lain ke? Budak baru. Budak baru. Asal budak aku ni. Dia kau bukan. Ini. Ini kau. Ini kau. Ini kau. Ada ni. Bukalah pintu ni. Ada pintu ni. Woi, 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 mana duit kau? Aku tak ada duit lah. Mana duit kau? Aku cuba-cuba makan je ni. Mana duit kau? Ya. Terima kasih. Kau pasal tak budak baru kelas kita? Dah besar weh. Aku dah tukar. Seram je tengok dia. Dia cik dia nak nanti. Budak baru. Boleh. Dia takut macam tu. Dia malu. Dia budak baru kan? Budak baru. Dia air masuk. Dia. Jom. Mengejek adalah salah satu jenis buli. Buli bukan hanya fizikal. Kata-kata kasar juga memberi kesan terhadap orang lain. Perbuatan memolaurakan juga dikategorikan sebagai membuli Malah ancaman secara lisan atau penghinaan. dikira sebagai pembulian. Kita mungkin tidak sedar ataupun tidak ambil kisah. Ia perlu dihentikan sekarang. Jika anda lihat atau tahu sesuatu, Suarakan beranikan diri. dan laporkan. Peranan pekerja sosial dalam menangani buli ialah pencegahan dan pendidikan anti-buli. Pekerja sosial merancang dan melaksanakan program kesedaran, kempen anti-buli serta latihan kemahiran sosial untuk membina empati, komunikasi berkesan dan pengurusan konflik. Pendekatan World School melibatkan pelajar, guru dan ibu bapa bagi mewujudkan budaya sekolah yang selamat dan saling menghormati. Seterusnya ialah penyediaan kaunseling dan sokongan psikososial. Pekerja sosial memberi kaunseling individu dan berkumpulan kepada mangsa buli bagi mengurangkan trauma, emosi serta meningkatkan harga diri. Intervensi juga diberikan kepada pelaku buli untuk membetulkan tingkah laku agresif serta membina empati dan sokongan kepada saksi buli untuk menggalakkan pelaporan selamat. Seterusnya, peranan pekerja sosial dalam menangani buli adalah dengan menjadi perantara dan bekerjasama dengan pelbagai pihak. Pekerja sosial bertindak sebagai penghubung antara sekolah, ibu bapa, kaunselor dan juga agensi luar seperti JKM dan NGO. Kerjasama ini adalah untuk memastikan intervensi buli dilaksanakan secara holistik, bersepadu dan berkesan, terutamanya dalam kes buli yang serius dan juga berulang. Seterusnya, advokasi hak dan kesejahteraan pelajar. Pekerja sosial mestilah menyokong pembangunan dan pelaksanaan polisi anti-buli yang adil dan berkesan. Pekerja sosial mestilah memastikan dasar sekolah selaras dengan prinsip perlindungan kanak-kanak, keadilan sosial dan menyediakan saluran pelaporan yang selamat kepada pelajar. Seterusnya, peranan pekerja sosial dalam menangani kes buli yang terakhir adalah penilaian risiko dan pengurusan kes. Pekerja sosial menjalankan penilaian psikososial untuk mengenal pasti pelajar yang berisiko sebagai mangsa, pelaku ataupun saksi buli. Pekerja sosial merangka pelan intervensi individu, membuat rujukan profesional dan memantau perkembangan kes secara sistematik bagi mencegah buli berulang.
Peranan masyarakat dalam menyelesaikan masalah buli ialah mewujudkan kesedaran awam. Masyarakat berperanan penting dalam meningkatkan kesedaran tentang kesan negatif buli terhadap emosi, mental dan perkembangan sosial pelajar melalui kempen, ceramah serta program pendidikan di peringkat komuniti. Selain itu, memberi sokongan moral kepada mangsa. Ahli masyarakat seperti jiran, rakan sebaya dan sukarelawan komuniti perlu bersikap prihatin, memberikan sokongan emosi, galakan dan keyakinan kepada mangsa buli agar mereka tidak berasa terasing atau takut untuk mendapatkan bantuan. Seterusnya ialah penyediaan kaunseling dan sokongan psikososial. Pekerja sosial memberi kaunseling individu dan berkumpulan kepada mangsa buli bagi mengurangkan trauma, emosi serta meningkatkan harga diri. Intervensi juga diberikan kepada pelaku buli untuk membetulkan tingkah laku agresif serta membina empati dan sokongan kepada saksi buli untuk menggalakkan pelaporan selamat. Selain daripada keterangan awam dan juga penyediaan kaunseling, pihak komuniti turut memainkan peranan dengan bekerjasama dengan pihak sekolah dalam mengatasi masalah buli. Kerjasama yang erat antara ibu bapa, pihak komuniti setempat, pihak sekolah amatlah penting dalam merancang program pencegahan buli serta bagi memantau tingkah laku pelajar secara berterusan sama ada di dalam maupun di luar kawasan sekolah. Dan terakhir, pihak komuniti turut menjadi contoh teladan yang positif di mana masyarakat haruslah menunjukkan sikap saling menghormati, toleransi dan empati dalam kehidupan seharian supaya nilai-nilai murni ini dapat dicontohi oleh pelajar dan seterusnya dapat mengurangkan amalan buli di sekolah. Oleh itu, bukan sahaja pekerja sosial, malah komuniti setempat turut memainkan peran yang besar bagi mengatasi masalah buli dalam kalangan pelajar sekolah.